what's up guys. So hari ni kita ada projek 2-3 biji motor. So first thing first, motor Aisyah, motor Bella, motor Aina semua nak tukar tayar. So korang dah tahu lah, kalau video ni keluar pun motor-motor dah korang dah tengok lah. So ni motor Bella. Motor Bella kena tukar tayar. So ni tayar dia semua Rosso 4. Nampak Rosso 4 semua sama saiz lah. Depan 120, belakang 160. Ya, ni motor Bella tukar tayar. And then motor Aisyah. Motor Aisyah banyak sikit lah pasal baru siap wrap. So kita nak make up balik lah. So dah siap wrap. So tayar nak tukar Rosso 4. Fork nak tukar warna hitam. And then exhaust ni dia panjang sangat tau. So kita nak pendekkan exhaust tu ke dalam, nanti kena modify kat bawah tu. Dia macam motor Asla juga. So nampak motor Asla tu exhaust dia pendek. Nampak pendek. So motor Aisyah pun sama panjang. So kita nak modify pendekkan sikit. And then kita tukar tayar. Mungkin rim tu pun nak tukar color warna hitam gloss kot tak silap. Depan belakang. And then tunggu barang aksesori lah. Macam ini pun official macam nak kena cat dia. Dan tunggu signal tepi macam motor Asla sama juga. Tukar signal. And then ni cover dia. Side mirror semua buang. Ini pun nak tukar. So sekarang kita nak buat exhaust dulu lah. So kita bagi pendek exhaust dulu. Pasal tayar nanti dulu. Ni pun dah jack semua dah standby lah. Cuma aku nak buka lah. Motor motor Bella kena buat apa sekejap. Tayar and then monoshock dia bocor, so dia lembut. So dua barang untuk motor Bella. So kita settlekan, tunggu barang pun kita settlekan motor Aisyah dulu lah. Motor Aina esok baru sampai. So kita try, jom tengok boleh modify tak exhaust ni, bagi dia pendek sikit. Mungkin kena potong kat dalam tu sikit, and then kena welding sikit. Kita nak bagi dia pendek dan rapat ah. So mungkin kat sini ke exhaust dia. Sekarang panjang sampai tayar belakang hilang. So nak pendekkan ni lah. So, nak potong, modify sikit. Macam kita tengok lah. Tu je. So kita start daripada potong, pendekkan exhaust sikit. Tengok macam mana lah, saya pun tak tahu lagi. Motor Asla sama juga, saya potong and then kita kedepankan sikit exhaust tu, kena modify sikit. So jom saya ambil grinder, potong and then kita try. Right. So kita buka undercoil dia. So nak access exhaust. So kita buka dulu. Ya. Dua klip pula. Ni ada klip. Semua pakai klip lah. Ya. So sementara kita nak buat tayar semua, kita tunggu aksesori dia. Aksesori sedia semua bos dah order. So barang-barang makeup semua bos order. So saya cuma pasang je. Sama dengan motor Asla. Boleh nampak tak? So try tukar kat sini juga. Okay. So ni tak ikat lagi. So ni try masuk ke dalam lagi. Ya macam ni kot. So, bau betul.
So potong sikit dulu kat the grinder. Okay, so attempt untuk potong first cut. So kita potong sikit-sikit lah. Yang undercoil ni buka separuh macam ni je kot. Pasal kalau nak buka, kena buka full fairing kat tepi ni. Nampak tak? Yang kena buka habis. So nak cepat, try potong sini dulu. Ya. Okey. Potong. So, termasuk balik. Asal boleh lah. So, kita nak tengok kira dia. Cukup ke tak cukup? Cukup tu cukup, cuma dia terkeluar, so nak masuk ke dalam, so kena modify sikit. Ni dah ngam dah, cuma terlalu keluar. Sekejap saya tunjuk. Alright, nampak tak? 3 jari. So saya nak bagi dia pop ke dalam sikit. So saya kena potong sikit and then adjust and then welding balik. Nampak tak? Dia tak cantik tau. Nampak tak cantik? Dia terkeluar. So jap. Tengok macam mana boleh modify ke tak. Kena potong dan twist dia masuk ke dalam. So, potong jap, nanti saya tunjuk macam mana. Okey, so dah welding dah, nampak? Aku dah welding pendek sikit. So jom tengok cantik ke tak cantik. Jom tengok. Nampak tak? Dia pendek sikit kan. So dah nampak dia main corner pun dekat ngam-ngam sini. Nanti ni kat masuk dalam sikit. Cun. Exhaust pun dah siap. Ni tengok belakang dia. Nampak space dia dengan ni exhaust ni. Nanti ni boleh alih sikit. Nampak? Sekarang tak ada jari langsung. Lawa kan sekarang. Lepas dah pendek kat exhaust. Kalau tak, exhaust ni sampai sini lah belakang ni. Tinggi gila. So tak lawa lah. So, kita nak buat pendek-pendek, style-style. Semua kita orang budak-budak semua pendek. Pendek baru lawa. Kalau panjang-panjang tu macam Robocop pula sih. So kita pendek kan. Dah settle lah exhaust. So next kita akan pergi tayar dengan cat rim lah. Okay, aku taruh stand kat sini. So nampak bila aku kat sini. Nampak kan? Alright, so sekarang kita nak gantung depan tu. So nak angkat naik. And then kita nak buka tayar depan dengan belakang. So kita gantung motor dulu. Nampak? So kita gantung. Sekejap. Kita angkat ratchet. Tarik.
depan ni ke atas. So pasal kita nak spray fog sekali warna hitam. Dengarin sekejap, ada orang call. Sorry, tadi ada orang call pasal nak wrap kereta. Ada orang nak wrap kereta, so saya kedai wrap tu call. So jom kita ikat. Naik tak? So pasal aku takut belakang tu. So boleh. Alright. Tayar pun nak naik. So kita nak buka fog, spray fog sekali tu. So saya adjust. Siap-siap. Boleh tak? Turun. Okey. Okey. So kita buka tayar depan belakang dulu. Dan kita tukar. Yeah. No brakes. Street killer. Masuk garage. Keluar jadi monster. Start engine, boom, satu kali hidup. Exhaust meletup, satu taman terus bangun. Minyak hitam darah, tangan penuh luka. Tapi aku still jalan, tak pernah mengalah bro. Apa? Bukan mekanik biasa, aku build machine. Dari besi buruk jadi killing machine. Jam high lift, RPM sampai merah. Kalau aku lalu, semua terus getar. Tak pelik, tak ada shortcut dalam dunia ni. Kalau nak laju, kena berani mati. Dulu slow, sekarang full send. Street killer mode, sampai di end. Right, so di depan ni sebelah. Kat skru 12 ni, nanti kita cat warna hitam juga. So kita buka magat depan. Ada 3 skru. 4 skru. 4 skru. So nanti reflektor ni semua buang, yang warna orange reflektor semua tak pakai. Original. Harap tak jatuh lah. Yang jatuh lah motor. Jatuh kena kaki aku, nangis. Lepas tu motor Aisyah siap, kita pergi kepada motor Aina, and then last motor Bella. Semua tukar tayar. Dulu motor tu tukar tayar. Asal Aina beli barang. So nanti aku tanya Aina, exhaust pun nak buat pendek tak? Macam Aisyah. Masa exhaust Aina tu panjang, nanti aku tunjuk. So satu-satu kot. Mungkin satu video motor Aisyah, satu video lagi motor Aina dengan motor Bella. So ada 2 video kan. So, dalam video ni korang nampak lah 3 biji motor, tapi actually Aisyah ni dulu. Dan kita ada satu skru kat sini. Buka. Okey. Keluarkan magat depan. Okey. Dan kita buka brake pump dengan ABS. Mana 12 tadi? Mana 12? Bob. Oh, tadi ada. Hilang. 12 dengan 8. Ada tak 8?
Ni 8 bob. Ada dekat EX5 bersepah. Pasal bakar kilang sebelah. So orang gabut sikit. Pasal itu hari aku dah semalam aku dah setting motor ni cantik-cantik, parking semua standby lah. Nak buka, tiba-tiba lah kilang bakar. Okay, and then sini ada skru 14 untuk fork. Sekejap, 14. Alright, so aku buka lagi 2 skru kat atas, and then kita pergi kepada bahagian spray. Alright, so kita nak spray rim. So kita gosok yang ni sponge dia, yang kau boleh beli ke kedai runcit. So gosok je, kita gosok dulu, bagi dia calar atau yang kesan-kesan kotor keluar, and then kita spray lah. Tak payah perfect pun, pasal kita spray hitam. Kalau colour lain macam tikar ni, kita kena gosok bersih sikit. Kalau hitam tak apa, kita boleh sorok. So kita buat hitam clear, shining sikit. Gosok. And then fork pun nanti kita gosok, then kita spray. Kita gosok je. Dan lepas tu dah gosok, kita ambil thinner, and then lap dengan thinner, baru kita spray. Pasal takut tangan dia minyak ke, dia takkan melekat. So thinner tu untuk bagi dia clear, apa tu, hilangkan kotor-kotor lah yang degil. So kain thinner, tahu sikit ke banyak ke ikut korang. Kalau aku banyak, sekaligus one shot. Settle, satu siap. Kita buat fork. Fork pun kita nak spray hitam. Sama je proses, kayak ni je. Nanti yang silver ni kita tape. Nanti saya tunjuk lah, bila time spray tu aku tunjuk macam mana. Pakai tape, masking tape. Same thinner. Lap dia. Sebelah. Okey. So saya taruh dekat besi. Ada nampak besi tu. So masuk rim besi tu kat rim, kat stand. Kita start spray. Okay, and then spray hitam. Spray so slow lah.
So satu layer pusing-pusing spray, and then last kita taruh clear. So ni hitam mati, pasal fog pun hitam mati. So kalau kita spray hitam mati, nanti kita tembak clear pun dia akan jadi shining lah. Start engine boom, satu kali hidup. Exhaust meletup, satu taman terus bangun. Minyak hitam darah, tangan penuh luka, tapi aku still jalan, tak pernah mengalah bro. Apa? Bukan mekanik biasa, aku build machine. Dari besi buruk jadi killing machine. Jam high lift, RPM sampai merah. Kalau aku lalu, semua terus getar. Tak pelik, tak ada shortcut dalam dunia ni. Kalau nak laju, kena berani mati. Dulu slow, sekarang full send. Street killer mode, sampai di end. Guys, boleh tengok sini, rim pun dah spray clear dah. Nampak dia punya shining dia. Depan belakang pun dah spray. So kejap lagi aku nak pasang tayar. And then fog kat sini. Fog pun kita dah spray warna hitam mati lah. Ni belum kering lagi lah. Ni baru spray second layer. Ni kejap lagi nak pasang. Mesti dah calar sikit, nanti boleh touch up lah. So kita tunggu rim kering sikit lagi. Dan nanti kita pasang tayar. Dan kita pasang kat motor lah. So motor masih macam kena gantung diri siap motor ni. Motor Aisyah. So nampak fog tak ada apa benda. So nanti kita akan pasang tayar. So akan datang balik lah. So bila aku dah pasang tayar nanti, jom kita pasang. So jap. Okay guys, so motor Aisyah dah siap lah. So dah pasang tayar, dah cat rim, dah pasang fog, dah lowered sikit lah. So jom kita tengok okay ke tak okay. And then lepas ni kena tunggu barang ni lah. Barang-barang winglet yang bos nanti akan order, dengan brake lever, brake dengan clutch show. Itu pun dah order. And then ada barang-barang kecil lah, saya tunjuk lah. Jom kita tengok. Tengok nampak lawa tak? Oh, tayar besar, gemuk siut tayar dengan rim dah cat tu. So ini fog dah lowered ah. So ni crown dia pun hitam kan, tadi dah calar-calar. Saya dah spray sikit hitam tu. Nampak lawa sikit lah. So dah lowered, fog pun dah hitam. Nampak fog hitam mati, hitam. And then rim pun dah kilat hitam. Tayar Rosso4 dah pasang. Dia gemuk tayar tu. Tayar gemuk gila. So pasang. And then belakang pun dah siap. Belakang pun tayar besar. Nampak besar tayar dia dengan exhaust. Exhaust dia Yoshimura lah. So kita dah pendekkan lah. Kita tengok daripada sebahagian sini, kita dah pendekkan dah Yoshimura tu. So dah lawa lah. So kita tunggu barang-barang sikit je. Barang aksesori lah lepas ni. So barang-barang aksesori. And then brake lever, clutch lever. Yang ni cap untuk side mirror, windshield. Semua bos akan order lah. So lepas order tu nanti kita pasang lah. So ini dah siap. So lagi dua tu nanti next video kot. Pasal itu tukar tayar je, tak penting sangat. So see you on the next vlog. Bye bye. See you on the next vlog. Okay, jom tengok next motor siapa pula kita buat. So harap korang subscribe. Untuk tahun ni 10k pun dah aku punya target daripada last year 10k. So dah 9000k lah. Subscribe guys. Komen-komen korang nak tengok motor siapa lagi. So bye. Yeah. Street killer in the garage. Late night grind. No sleep. Yes. Street killer. Masuk garaj, minyak hitam bau kuat. Tangan kotor tapi vision aku tepat. X5 naik blok, setting semua padu. Dari kosong sampai hidup, semua aku buat sendiri bro. Kamera on, aku rekod tiap momen. Dari engine rosak sampai jadi permen. Bukan cakap kosong, semua real life. Konten aku bukan fake, ini real grind life. Yeah. Dulu orang gelak kata takkan jadi, sekarang tengok aku semua jadi bukti dari garaj kecil.